Mozaik akak pakai konsep tu tadi. Air tengah masak. Nanti sekejap lagi akak buatkan kau air Tapi akak nak cerita pasal rumah maca akak. Tengok. Anjung ada dua. Dua-dua luas. Sebab apa? Nanti kita nak duduk-duduk. Lepas tu kau tengok mozaik. Mozaik ni akak pilih sebab konsep dia susah lah nak sebut. Ni konsep Timur Tengah. Lepas tu akak pilih kiri kanan ni nak ada batu angin supaya lebih privacy. Jadi orang kat sana tak nampak kita kalau duduk kat sini kan lepak-lepak. Ini anjung tepi tau. Anjung tepi pun luas tengok. Sama juga mozaik akak pakai konsep tu tadi. Lepas tu tambahan dengan pagar ni yang cantik ni. Luasnya rumah macam akak. Dah, biar akak yang terangkan pasal rumah macam ni. Jom kita pergi depan dulu. Untuk bahagian depan ni adalah ruang tamu. Ruang tamunya ni nampak dah siap sofa, ada TV, sesuai untuk keluarga bersantai sama-sama dengan anak, dengan bapa kan. Lepas tu untuk bahagian sini pula boleh letakkan meja makan. Sambil makan nanti boleh tengok TV. Jom kita pergi dapur. Dapur rumah ni bukan ada satu je tau, tapi ada dua. Ini dapur yang pertama. Dapur ni boleh tunjukkan skill masak mak-mak. Siap ada island table lagi dekat sini. Nampak lagi mewah dan cantik kan? Okay, jom kita pergi ke tempat yang seterusnya. Ini adalah dapur kecah orang kata. Dapur basah. So dekat sini ada sinki. Lepas tu ada tempat penyimpanan store. Penyimpanan barang-barang yang kita kurang pakai kan, jadi bersimpan kat dalam ni. Rumah ni ada 4 bilik dan 3 bilik air dan semua menggunakan satu laluan yang sama. So nanti kalau ada apa-apa masalah yang terjadi, bolehlah ketuk-ketuk pintu orang sebelah, Assalamualaikum gitu kan. Bilik yang pertama kita nak tengok adalah bilik yang kedua, berkeluasan lebih kurang 11 x 11. Bilik yang pertama sebelah sini. Bilik yang pertama ni berkeluasan 14 x 11. Siap ada bilik air sekali. Dan juga bilik yang ketiga, bilik yang keempat ada di bahagian sebelah sekali. Jadi satu laluan je senang. Dan dekat bahagian tengah ni ada bilik air berkeluasan 5 x 7 dengan ada penghadang antara toilet dan juga ruang shower. Jadi lebih bersih dan kemas. Rumah ni ada 3 bilik air dan satu lagi bilik air dekat bahagian depan. Bahagian depan ni nanti tetamu datang gunakan bilik air yang kat sini. Akak nak sangat tengok rumah strawberry adik akak. Jom. Mana rumah kau adik? Akak nak sangat tengok rumah kau adik. Jom adik bawa rumah strawberry adik.